Assalamualaikum Dik. Salam. Ada lagi Dik tahu-tahu Ada, crisp oh. ni? Goreng Macam mana ni. harga dia Dik? Satu set RM10 oh. RM10 boleh aku nak satu set. Ini boleh campur ke? Boleh? Dia boleh mix dulu. Salted egg campur dengan hot spicy. Panas-panas boleh dah? Panas-panas bang. Ya. Ini pakai tahu apa? Tahu Jepun ke? Tahu biasa? Tahu dia buat sendiri bang. Buat sendiri? Ha. Oh, masak sampai garing ya? Ha. Dia dah masak bang. Tak masak Dik. Oh, bunyi daripada jauh dah kerak dia. Okey. So ni flavor apa Dik? Kicap eh? Kicap dia. So kicap dia. Kicap ni dia. Salted egg dengan hot spicy. Saya punya ini salted egg dia. Satu dengan Salted egg spicy. sedapnya. Yang ni spicy. Tengok satu egg. Salted egg yang tadi spicy. Okey bang, apa dah siap bang? Dah siap tu, rangut Dik. Dik tanya kedai kat mana Dik? Kedai kalau dekat Plymau depan MU. Okey. Nama MU. Dekat iStar ni eh? Ha. Habis buka setiap hari Dik? Kalau Plymau hari Selasa sampai Khamis je. Daripada pukul apa tu? Pada pukul 11 sampai ke 6 petang. Okey baik Dik, benda ni aku makan boleh eh? Kalau sedap aku datang lagi Dik. Alright. Okey. Terima kasih bang. Bismillah.